baris. Firdaus, Farhan, belajar. Baik, Umi. Baik. Belajar rajin-rajin kau Nan. Macam mana nak belajar rajin-rajin? Ada adik macam Firdaus, kami ni memang nakal. Sampai suka sapu pun kami langgar. Dari pagi sampai ke petang asyik main dengan dia je. Yelah, dia seorang je adikku. Adik, kenapa muka ketak je ni? Abang perasan tak? Kenapa Umi lebih dengan abang? Ya, kau Umi lebih ke abang. Iyalah. Banyak kali. Waktu kita buat kerja sekolah, Umi selalu tolong abang je. Waktu main pula, selalu adik yang salah. Apa-apa, adik yang kena mengalah. Adik yang kena minta maaf. Tapi, abang yang mula-ulu. Apalah abang, dah maghrib ni. Jom balik. Jom. Farhan, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Macam mana abang? Kerja hari ni okey? Alhamdulillah Umi, semua lancar. Busy lah sikit. Umi ni kan asyik tanya abang Pak An je. Adik, langsung tak ditanyanya. Mana ada. Sama je lah adik ke abang ke. Siapa pula call ni? Waalaikumsalam. Ya, Allahu Akbar. Ya, baik. Kejap lagi saya sampai. Wah, adik, abang, cepat siap. Tinggalkan makanan kat sini. Ikut Umi. Umi tunggu dekat kereta. Tak sempat nak makan ni. Tinggal, cepat. Sekarang. Ya Allah, Kia. Kau kenapa, Kia? Kia. Kau sakit? Macam pernah nampak gambar terkoyak macam ni. Farhan, Firdaus, masuk sini. Duduk sini. Farhan, kamu ingat tak? Siapa ni? Kalau tak salah Farhan, bukan ni makcik cleaner kat sekolah tu ni? Ya, Makcik Kia. Sebenarnya dulu, Makcik Kia ni mak kamu rapat dengan Umi. Dia wanita yang baik, tapi hidupnya penuh kesusahan. Ayah kamu meninggal sebelum kamu lahir. Dia berusaha sehabis daya untuk kamu, tapi dia takut tak mampu beri kehidupan yang selayaknya. Dengan hati yang berat, air mata yang tak berhenti mengalir, dia serahkan kamu kepada Umi. Sejak itu, Umi besarkan kamu dengan sepenuh hati dan kasih sayang. Farhan, Umi betul-betul minta maaf dengan Farhan. Sebab Umi tak pernah berterus terang dengan Farhan sebelum ni. Umi yang baik-baik Umi. Daripada kecil sampai besar Umi tak tahu benda ni. Kenapa Umi sanggup tipu kami? Umi tak berniat nak tipu Farhan. Ini atas permintaan Makcik Kia, ibu kamu. Mak. Maaf Mak. Selama ni tak jaga Mak. Mak. Allahu Akbar.
أكبر Bang, cepatlah turun. Nak ambil gambar raya dah ni. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. Okey. Semua ikut adik sama-sama ya. Okey, sama-sama. Jemur mengkuang di tengah laman, siang berpanas malam berembun. Jemur mengkuang di tengah laman, siang berpanas malam berembun. Okey, masuk.